korang tengah mencari aktiviti hujung minggu bersama keluarga, wajib tonton video ini. Sekarang dah tak payah pergi jauh-jauh lagi untuk cuba aktiviti air seperti cruise boat, paddleboat dan berkayak. Kat Taman Botani Perdana KL pun dah ada. Ripple Bay ni baru je buka tau. Alhamdulillah, Sis dan Umar antara pengunjung terawal yang datang ke sini. Memang best. Bagi juga disediakan tau. Dari pintu masuk Taman Botani, panggil je bagi untuk bawa korang ke Ripple Bay. Lagi-lagi, family dengan anak kecil sangat memudahkan bila ada perkhidmatan tambahan seperti ini. Sampai je, aktiviti pertama kami naik cruise boat dulu. Yang ni paling santai sebab ada staff yang tolong bawakan. Kerja kami duduk, layan angin dan enjoy pemandangan sambil bagi makan ikan sekitar tasik perdana. Cruise boat ni juga akan berhenti di checkpoint lain tau. Antaranya Pulau Itik ini. Mula terfikir juga kenapa Pulau Itik? Rupanya ada banyak itik yang tinggal kat sini. Agaknya semua itik-itik ni dah kenyang sebab masa kami datang tu tak ada pun yang nak makan. Semua jual mahal. Harga pun tak mahal untuk naik cruise boat ini. Untuk dewasa RM25, untuk kanak-kanak pula RM15, dan yang bestnya kanak-kanak bawah 6 tahun percuma je. Lepas naik cruise boat, kami pun tukar angin naik paddleboat pula. Yang ni korang kena kayu sendiri tau. To be honest, ini first time sis kayu sendiri paddleboat. Ingat susah lah kan, tapi lepas beberapa kali percubaan rupanya senang je. Tengok anak sis relax je kayu sendiri. Aktiviti macam ni yang paling seronok anak-anak lah kan. Puas tau sis pujuk anak sis baru dia nak balik. Jadi kalau korang yang belum ada plan hujung minggu ni, cubalah bawa family ke sini. Cuba korang komen sikit siapa yang dah pernah datang ke Ripple Bay Taman Botani Perdana.